Lagu-lagu sebegini tak mati, terus dibawa ke mana saja. Gen Z sekarang bawa ke lagi 20-30 tahun. Sebab saya tak tahu apa nasib lagu tradisional kita lagi 20-30 tahun. Sebab kita yang orang lama pun kita dah tak lagat masa tu. Betul. Jadi orang muda ni yang kena buat naik. Jadi saya tak kisahlah apa orang nak cakap, Aziz, low class lah, macam tak ada standard lah lagu tradisional ni kan. Janji saya berbangga dapat bawa lagu Melayu ni ke peringkat tertinggi dan juga dapat memelihara seni warisan kita yang orang dah makin lupa dah sekarang. Betul, kita love yang tu. Baik, kalau betul irama tradisional ini berbeza, Nur Lela, Zik, chorus sedikit. Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka, jalan melenggok, berkebaya nyonya berbunga-bunga, dicoba-coba memikat si Nur Lela. Saya macam di hadapan saya ni gadis-gadis berkebaya. Feeling tu ada. Terima kasih kepada Haziq Rosli. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. All the best juga untuk lain-lain buatan juga untuk Nur Lela dan pastinya. Dan kepada anda, ini adalah seorang pejuang dan juga peneraju kepada irama tradisional kita. Kita support, insyaAllah ini adalah warisan budaya dan juga seni negara kita. Baik, dan kepada anda terus bersama kami di Bernama Radio untuk anda.